Kerah tengkuk. Dia tak boleh nak pusing langsung. Tak boleh langsung. Tangan ke sisi yo. Okey, jangan keraskan badan, lembut. Lembut je badan. Okey, tarik nafas. Lepas. Okey, lembut. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Ambil nafas je. Lepas. Jangan bangun. Baring je. Sampai mana rasa? Tang ni paling rasa. Belakang. Belakang rasa. Ya, Ke pinggang. Pegang pinggang. Dia sakit puas tak? Dia rasa puas. Dia rasa puas, dia rasa Lapang. dia rasa ringan. Dia layan lah. Dia rasa macam dulu kita rasa macam ketat tau badan kita. Bila kita buat benda ni, kita rasa kita release. Kita punya tulang-tulang semua tu. Tapi kalau ada masalah bang, memang sakit lah. Contoh dis tu dah terhimpit lama. Macam abang ni, sebab abang dia boleh pusing lagi. Betul. Kalau itu lagi teruk tu. Kerah tengkuk. Dia tak boleh nak pusing langsung. Tak boleh langsung. Belah sini saja boleh pusing. Belah sini kalau kita bagi salam mayang kan. Kita bagi salam kita boleh pi dalam 20 darjah je.